Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Rizam dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Budaya Politik di Korea Selatan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Aisyah binti Syed Idris, Wan Muhammad Hafiz, Encik Hadi Nasrul, Encik Muhammad Salihin dan Cik Nurul Farhana. Fokus utama untuk kajian kami ini adalah untuk memahami bagaimana nilai dan juga sejarah membentuk sistem politik Korea Selatan hari ini. Jadi sebelum kita memulakan pembentangan ini, mari kita sama-sama melihat montaj yang telah disediakan. Korea Selatan merupakan negara yang berjaya berubah daripada negara pasca perang yang miskin kepada sebuah negara demonstrasi moden dan maju dalam tempoh yang singkat. Kejayaan ini bukan sahaja disebabkan pembangunan ekonomi tetapi juga budaya politik yang aktif dalam kalangan rakyat. Korea Selatan mempunyai rakyat yang berkesedaran politik yang tinggi, aktif dalam pilihan raya serta berani menyuarakan pandangan melalui demonstrasi aman. Mereka juga menuntut accountability dan ketulusan daripada pemimpin, terutamanya dalam isu rasuah. Dengan tahap pendidikan yang tinggi dan akses kepada maklumat, masyarakat menjadi lebih peka dan kritikal terhadap politik semasa. Budaya politik yang aktif dan berasaskan penyertaan rakyat menjadi salah satu faktor penting kejayaan di Korea Selatan. Kes paradigmatik transformasi politik merujuk kepada perubahan besar dalam sistem dan juga budaya politik sesebuah negara daripada bentuk lama kepada yang lebih maju. Pada masa lalu, sistem autoritarisme menindas telah mengehadkan kebebasan rakyat di mana kuasa tertumpu kepada pemerintah dan penyertaan politik adalah terhad. Budaya politik pula merujuk kepada set nilai, kepercayaan dan orientasi rakyat terhadap kuasa serta institusi yang menentukan sejauh mana sesuatu pemerintahan itu diterima dan berkesan. Namun pada masa kini, berlaku perolehan kepada demonstrasi yang lebih kompetitif dan teguh. Perubahan ini bukan sahaja melibatkan sistem tetapi juga nilai masyarakat. Rakyat kini lebih menekankan hak kewarganegaraan, mempunyai kewaspadaan sivik yang tinggi, aktif dalam persatuan serta menggunakan teknologi sebagai ruang untuk bersuara dan terlibat dalam politik. Transformasi ini menunjukkan perubahan daripada budaya politik yang pasif kepada rakyat yang lebih aktif, kritikal dan demokratik. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farhana Afika binti Awang Kecil, nombor matrik 290232. Hari ini saya akan membentangkan tentang evolusi sejarah yang mana tekanan dan pembebasan iaitu bagaimana trajektori sejarah telah membentukkan negara dan kesedaran demokratif dalam kalangan rakyat. Okey, kita boleh lihat bahawa perjalanan ini bukanlah sesuatu yang linear tetapi melalui fasa tekanan sebelum akhirnya menuju kepada pembebasan. Okey, kita lihat pada tahun 1910 sehingga 1945 iaitu semasa pemerintahan penjajah Jepun. Dalam tempoh ini ekspirasi politik rakyat sangat ditindas, namun begitu penindasan ini secara tidak langsung telah bertindak sebagai pemangkin kepada kesedaran nasionalisme. Rakyat mula membentuk identiti kolektif dan kesedaran untuk menuntut kebebasan. Okey, seterusnya pada tahun 1950 sehingga 1953 berlakunya Perang Korea. Perang ini telah membentuk pemikiran masyarakat yang lebih berorientasikan keselamatan. Dalam keadaan ini, pemusatan kuasa dianggap perlu bagi memastikan kelangsungan hidup negara. Oleh itu, kerajaan diberi kuasa yang lebih besar demi kestabilan. Okey, kemudian kita masuk ke era 1960-an sehingga 1980-an yang dikenali sebagai authoritarian pembangunan. Dalam tempoh ini negara mengalami perindustrian yang pesat dan pemodenan ekonomi yang dipacu oleh ekspor. Walau ekonomi berkembang dengan baik,
kebebasan awam dan hak buruh telah dikorbankan. Namun begitu, era ini juga menyaksikan kemunculan kelas pertengahan yang baru serta menjadi asas penting kepada perubahan sosial. Okey, akhir sekali, kita lihat titik perubahan paling kritikal iaitu pada Jun 1987 melalui pemberontakan demokratik. Protes besar-besaran oleh rakyat telah memaksa kerajaan untuk melaksanakan pilihan raya presiden secara langsung serta liberalisasi institusi. Peristiwa ini menandahkan kemenangan kedaulatan rakyat dan permulaan kepada sistem yang lebih demokratif. So, kesimpulan di sini, evolusi sejarah ini menunjukkan bahawa tekanan yang berlaku dalam pelbagai fasa sebenarnya telah menyemai kesedaran dan akhirnya membawa kepada pembebasan. Ini ia membuktikan bahawa perjuangan rakyat memainkan peranan penting dalam membentuk sistem demokrasi sesebuah negara. Okey, seterusnya saya akan menguraikan tentang budaya politik peserta berdasarkan tipologi Almond dan Herba pada tahun 1963. Okey, pertama sekali budaya politik peserta merujuk kepada tahap penyertaan rakyat yang aktif dalam politik, bukan sekadar mengundi semasa pilihan raya tetapi melibatkan diri secara berterusan dalam proses demokrasi. Okey, yang pertama kesedaran konektif. Dalam budaya ini, rakyat mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan akses kepada maklumat yang luas. Mereka mampu membuat pertimbangan politik secara matang dan rasional hasil daripada perkembangan sosioekonomi. Ini menjadikan mereka lebih peka terhadap isu-isu semasa dan dasar kerajaan. Okey, yang kedua, pemantauan elit berintensiti tinggi. Rakyat sentiasa memantau tindakan pemimpin dan pihak berkuasa. Mereka berani menyuarakan pendapat, menegur penyelewengan dan menuntut accountability secara langsung. Ini menunjukkan wujudnya semak dan imbang dalam sistem politik. Yang ketiga, keterikatan afektif. Selain itu, rakyat juga mempunyai kepercayaan, komitmen, emosi yang kuat terhadap nilai dan prinsip demokrasi. Mereka percaya kepada hak seperti kebebasan bersuara, keadilan dan penyertaan dalam pemerintahan. Okey, yang keempat, penglibatan penilaian. Akhir sekali, rakyat sentiasa menilai prestasi kerajaan dan dasar awam yang mana mereka terpaksa membuat keputusan melalui mengundi berdasarkan isu dan prestasi, bukan sekadar kesetiaan kepada parti politik. Oleh itu, budaya politik peserta melahirkan masyarakat yang aktif, kritikal serta bertanggungjawab dalam sistem demokrasi. Ia penting untuk memastikan kerajaan sentiasa telus, responsif serta beraccountability. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Saya Adi Nasrul bin Hairum, nomor matriks 290092. Di slide ini saya akan menerangkan accountability berbilang lapisan. Okey, di sini norma accountability diinstitusikan dan dihayati secara budaya. Secara tidak bertoleransi awam terhadap rasuah amat ketara dan kos reputasi untuk salah laku politik adalah besar. Rutinisasi kewartawanan penyiasatan, aktivisme pendakwaan dan semakan kehakiman melengkapkan tekanan masyarakat menghasilkan ekosistem accountability berbilang lapisan. Okey, di slide ini saya akan membentangkan pertemuan nilai sintesis budaya hybrid. Okey, di sini budaya politik Korea Selatan juga mencerminkan ketegangan yang produktif, setara warisan Konfusianisme dan nilai liberal demokratik. Konfusianisme secara historis mementingkan hierarki, keharmonian sosial dan penghormatan kepada pihak berkuasa. Namun, dalam konteks Korea Selatan, norma ini telah ditafsirkan semula secara terpilih. Penghormatan terhadap pihak berkuasa, wujud
bersama dengan kesanggupan berprinsip untuk mencabar kuasa yang tidak sah dan menghasilkan budaya hybrid yang tidak semata-mata mementingkan diri sendiri dan tidak semata-mata bermusuhan. Pemodenan sosioekonomi terus menyokong orientasi ini. Perindustrian yang pesat dan pengembangan pendidikan telah menjana masyarakat yang celik tinggi, kaya maklumat yang mampu membuat pertimbangan politik yang canggih. Penyebaran pendidikan tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan sokongan untuk norma demokrasi pengundian berasaskan isu dan penelitian prestasi dasar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang simbolisme negara yang melalui Tigyoki, iaitu bendera kebangsaan Korea Selatan. Simbol ini bukan sekadar lambang negara tetapi juga mencerminkan budaya politik masyarakat secara visual. Di tengah bendera terdapat simbol Tigyok yang mewakili konsep keseimbangan kosmologi, iaitu dan Yang. Konsep ini menggambarkan aspirasi masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara dua kuasa utama, iaitu yang pertama kuasa dan otoriti negara yang menekankan kestabilan dan hierarki dalam pemerintahan. Kedua, kebebasan individu dan kedaulatan rakyat, ianya berkaitan dengan nilai demokrasi dan hak asasi. Keseimbangan ini menunjukkan bahawa masyarakat bukan saja menghargai kestabilan tetapi juga menuntut kebebasan dan keadilan. Selain itu, nilai-nilai ini turut diperkukuhkan melalui ritual dan amalan peringatan seperti upacara kenegaraan dan sambutan hari kebangsaan. Melalui pengulangan ritual ini, terbina satu naratif bersama dalam kalangan rakyat yang menekankan daya tahan serta keadilan dan kemajuan negara. Secara tidak langsung, ia memupuk penghayatan nilai demokrasi dalam kehidupan seharian masyarakat. So, kesimpulannya, simbol Tigyoki ini bukan sahaja melambangkan identiti negara tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara otoriti dan kebebasan dalam budaya politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Hafiz, nombor metrik 283924. Okey, untuk dinamik kontemporari, dalam era moden, globalisasi dan pendigitalan telah mengubah cara hidup cara rakyat berinteraksi dengan politik, yang mana membolehkan penyebaran maklumat yang pantas dan memudahkan mobilisasi massa. Walaupun ia juga membawa cabaran seperti polarisasi dan maklumat salah. Terdapat juga perubahan generasi di mana golongan muda kini lebih mengutamakan nilai pasca materialistik seperti ketulusan, keadilan dan kualiti hidup berbanding pertumbuhan ekonomi semata-mata. Okey, seterusnya untuk slide manifestasi fizikal, mobilisasi massa dan tindakan kolektif. Okey, slide ini menunjukkan bagaimana budaya politik Korea Selatan diterjemahkan secara fizikal melalui massa dan tindakan kolektif. Okey, isi yang pertama adalah skala dan komposisi. Dari segi skala, penyertaan rakyat sangat meluas dan merentas pelbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya pelajar ataupun aktivis tetapi juga golongan profesional, kelas pertengahan dan rakyat biasa. Isi kedua adalah sifat pergerakan, yang mana pergerakan ini bersifat disiplin dan aman. Walaupun melibatkan jumlah peserta yang besar, mereka menolak keganasan dan menekankan tuntutan moral serta prosedur yang jelas. Okey, isi ketiga adalah kesan normatif. Kesan utama ialah membentuk semula identiti rakyat sebagai warga yang aktif. Mobilisasi ini bukan sekadar reaksi tetapi menunjukkan tanggungjawab kolektif dalam mempertahankan demokrasi. Jadi, kesimpulan untuk slide ini, mobilisasi massa di Korea Selatan membuktikan bahawa rakyat bukan hanya pemerhati
tetapi pemain utama dalam sistem demokrasi. Okey, seterusnya adalah sosialisasi politik dari sudut keluarga dan pendidikan. Okay, nilai politik ni diwarisi melalui ejen sosialisasi. Okay, keluarga adalah ejen awal yang menerapkan nilai disiplin dan tanggungjawab sosial. Seterusnya, institusi pendidikan juga memainkan peranan penting melalui kurikulum pendidikan sivik yang mengajar tentang hak perlembagaan dan sejarah perjuangan demokrasi. Pendekatan pedagogi yang menggalakkan pemikiran kritis melahirkan warga negara yang bermaklumat dan mampu menilai dasar kerajaan dengan rasional. Seterusnya dalam tajuk yang sama, tetapi lebih kepada media, NGO dan rakan sebaya. Okey, selain sekolah, media massa bertindak sebagai ejen accountability melalui kewartawanan penyiasatan yang mendedahkan rasuah. NGO dan organisasi masyarakat sivil juga menyediakan ruang nyata bagi rakyat untuk terlibat dalam advokasi dasar. Akhir sekali, rangkaian rakan sebaya berfungsi sebagai micro-public di mana naratif dominan dicabar dan pelbagai sudut pandangan alternatif diterokai, sekaligus menyumbang kepada kepelbagaian budaya politik. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian sintesis, iaitu macam mana semua elemen yang kita bincangkan tadi bergabung jadi satu ekosistem yang lengkap. Kalau kita tengok carta ini, ia bermula dengan trauma sejarah, iaitu perang dan penjajahan yang Korea Selatan lalui sebelum ini. Pengalaman pahit ini sebenarnya cipta dorongan kuat dalam diri rakyat Korea untuk mencari kestabilan. Dorongan ini kemudiannya membentuk kestabilan kumpulan melalui nilai hormat hierarki, pentingkan kolektif dan patuh kepada pemimpin. Ini jadi asas budaya politik mereka. Tapi bila ekonomi mula menjadi maju dan pesat dan pendidikan semakin tinggi, nilai-nilai ini lama mula diganggu. Rakyat dah mula berfikir sendiri, mula tanya soalan dan mula tuntut hak. Dan akhirnya inilah hasilnya, lahirlah warga negara berkuasa digital dan pro-demokrasi. Generasi yang celik teknologi, berani bersuara dan aktif dalam politik. Jadi kesimpulan bagi slide ini, apa yang kita nampak di Korea Selatan seperti demonstrasi besar-besaran, pendakwaan pemimpin, ini bukan tanda sistem itu gagal. Sebaliknya adalah bukti sistem itu berjaya melahirkan rakyat yang tahu dan berani jaga kedaulatan mereka sendiri. Okey, kita sampai dah ke bahagian terakhir, iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya, kes Korea Selatan ini buktikan kepada kita bahawa pembangunan sosioekonomi yang pesat boleh menjadi bahan bakar kepada tuntutan demokrasi. Bila rakyat dah berpendidikan tinggi dan ekonomi stabil, mereka mula tuntut lebih sekadar kestabilan. Mereka tuntut iaitu accountability. Dan perkara kedua yang paling penting ialah mobilisasi sivik yang berterusan boleh ubah institusi negara. Kita nampak sendiri macam mana rakyat Korea, dia berjaya sumbat pemimpin yang salah guna kuasa. Tapi yang paling menarik ialah budaya politik Korea Selatan ini bukan statik. Ia gabungkan dua elemen yang nampak bercanggah tapi sebenarnya saling melengkapi, iaitu warisan hierarki dan tradisi Konfusianisme, digabungkan dengan komitmen teguh kepada accountability moden. Dan akhir sekali, pengajaran universal yang kita semua boleh bawa balik dari kajian ini ialah demokrasi bukan sekadar pergi mengundi. Demokrasi yang betul-betul kuat memerlukan rakyat yang sentiasa memantau, sentiasa terlibat dan sentiasa berwaspada terhadap siapa yang pegang kuasa. Itu yang Korea Selatan ajar kita. Sekian, terima kasih.